Korang tengah cari wantan mi kicap tapi cita rasa Melayu dekat Shah Alam? Ini dia Wantan Mi Noodle. Kedai yang menyajikan menu-menu masakan Cina tapi diolah untuk cita rasa orang Melayu. Nak cari kedai ni senang je. Kedai dia ada dekat di Anjung Avenue Section 7 Shah Alam. Korang turun je tangga ni, kedai dia ada dekat bawah. Kedai ni sediakan banyak meja dan kerusi. So, korang tak payah risau kalau orang ramai. Yang paling best, makanan-makanan kat sini semua homemade. Menu utama ni korang wajib cuba. Wantan mi kicap dia memang padu. Mi dia yang kenyal dan gabungan sos homemade dia yang sedap. Makan pula dengan dumpling dia yang rangup. Memang layan lah. Selain dari ni, diorang pun ada menu nasi ayam. Nasi ayam ni korang boleh pilih nak yang roasted ke, BBQ ke atau ayam steam. Yang kita orang ambil ni set standard ayam BBQ. Ayam dia memang juicy dan sedap. Ayam roasted dia pun rasa perapan dia memang mantap. Best kan? Kalau set premium pula sama je macam standard, cuma ada tambahan 3 ketul dumpling. Korang boleh pilih nak dumpling sup ke atau dumpling goreng. Akhir sekali, korang yang ada bajet sikit tu bolehlah try set nasi ayam bajet ni. Portion dia lagi sedikit daripada set standard, sesuai untuk orang yang makan sikit. So korang tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wantan Mi Noodle di Anjung Avenue Section 7 Shah Alam sekarang.